Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin berbual salah seorang daripada ibu bapa murid SK Taman Bersatu, yakni Kak Nani. Boleh saya panggil Kak Nani kan? Jadi Kak Nani, sebelum kita pergi kepada soalan perempuan lebih lanjut, jadi baiklah Kak Nani boleh kongsikan sedikit biodata, nama, lepas tu anak Kak Nani ni duduk sekolah ni dah jauh berapa, dan macam mana semua anak Kak sekolah sini kan? Ya. Okey. Nama. Yang bongsu dan yang dua lah. Yang dua orang ke atas tu keluar dari sekolah ni. So yang semua lepas habis SPM. Yang kedua tingkatan 2 di sekolah Syarifah. Dan yang terkini dah dua dekat SPM. Jadi soalan saya semua berkaitan dengan temu puan ni. Okey, eloklah dalam ketiga-tiga anak puan, semua berdasarkan pengalaman puan lah. Puan boleh jawab berdasarkan pengalaman puan. Okey. Jadi yang pertama, adakah puan berpuas hati dengan cara guru mengajar dan kemajuan anak puan dalam bidang kurikulum dan bidang akademik? Alhamdulillah, ketiga-tiga anak kau kan mereka dari kemas masuk ke darjah 1, mereka memang kenal kata tu mereka dah kenal, tapi aspek membaca mereka memang tak lancar lah. Tapi bila masuk ke sekolah rendah ni, Kak nampak memang ada perubahan lah. Sejak 2 bulan selepas mereka masuk ke sekolah, mereka dah boleh mengenal suku kata dan mereka dah sambung ayat dengan ini lah. Ketiga-tiga anak tak semua sama macam tu. Tapi alhamdulillah bila dah masuk ke darjah 2, masing-masing kita boleh dah baca dalam ayat berbaring mereka dah boleh baca lah. Yang apa perhati lah dengan cara belajar dan guru di sekolah ni. Kita pergi kepada soalan yang kedua pula. Adakah anak puan menyertai aktiviti co-curriculum seperti kelab satuan, suka permainan ataupun uniform yang kan bulan ni dah tahap 1 tak masuk pokok, jadi tahap 2. Anak pertama dan anak pertama kedua diceritakan salah seorang. Anak sulung lah. Anak sulung ada aktif sikit lah dengan kelab satuan dia tu. Tak ikut anjuran sekolah. Dia dulu mengawal sekolah. Dengan sukan kalau anak berbuat tu biasalah kan perempuan sikit dia tak apa-apa nak aktif lah. Biasalah perempuan dia malu sikit yang tu. Faham. Okey, soalan yang ketiga berkaitan dengan maklumat lah. Maklumat macam mana puan dapat maklumat berkaitan cuti ke, kehadiran ke, maklumat akademik ke. Melalui saluran apa puan biasanya mendapatkan maklumat sekolah? Melalui WhatsApp group kelas. Kalau macam ketidakhadiran anak tu kadang bersenang dengan guru kelas ke atau masuk dalam group kelas lah. Selalunya macam tu lah. Lepas tu tentang akademik, selalunya perjumpaan bersama waris lah. Selalunya kan ada report card macam tu. Jadi soalan yang terakhir lah saya katakan, apakah harapan puan terhadap pihak sekolah dan guru-guru dalam mendidik anak-anak di sekolah ni lah, untuk generasi akan datang lah, apa harapan? Sekolah akan ada banyak lagi aktiviti bersama waris, mengadakan anjuran hari komuniti bersama penduduk setempat dan waris pelajar sekolah mereka. Ada banyak aktiviti yang akan pihak sekolah anjurkan dalam untuk bersama waris tu. Harap tu lah. Jadi yang pentingnya hubungan dan kerjasama pihak sekolah ni dengan waris. Betul, sebab kalau tak ada hubungan pasti kecemerlangan anak-anak kita pun akan terjejas. Jadi okey.
itu saja. Semua soalan pun telah pun ditanya. Jadi setakat itu saja temu bual saya bersama dengan Kak Nani. Jadi sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.